Dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, kita memang tak tahu bahaya jin dan setan. Dan kita ni sudah terlibat dengan jin dan setan pun kita tak tahu. Jadi masalah besar dalam kehidupan kita ni. Sebab kita sangka jin dan setan ni betul juga ya. Dia berdampingan dengan orang-orang yang jahat. Takut dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Kebetulan pula orang jahat berpakaian seperti orang baik. Berjubah, berserban, pegang tasbih, pergi masjid. Inilah yang menirukan tuan-tuan. Itulah Allah ingatkan musuh kita setan-setan manusia. Kalau kita fikir pun susah juga. Macam mana manusia boleh jadi setan? Kita tertipu pula sebab dia pakai jubah. Masyarakat kita ni tuan-tuan masa menilai dengan nilai yang tinggi, pakaian jubah, serban, pegang tasbih, pergi masjid. Memang betul. Tapi bukan semuanya yang menunjukkan fenomena demikian bukan orang betul. Didalangi oleh jin dan setan pun ramai. Jadi ini semua mengelirukan kita. Saya ada banyak pengalaman lah ya. Ibu-ibu, bapa-bapa yang mengobatkan anak yang sakit. Anak sakit di sekolah pun terkendala selalu. Bila saya tanya, rupanya keluarga pelajar ni jumpa Pak Imam, minta air penawar supaya anaknya itu terang hati, belajar mudah. Tapi bila saya siasat, orang yang didakwa sebagai imam itu rupanya juga dia seorang pawang, seorang bomo. Air jampi yang dibuat itu air jampi, menyebabkan pelajar itu, anak itu jadi sakit. Memang tidak terlintas pada fikiran kita seorang imam boleh jadi macam tu, seorang ustaz boleh jadi macam tu. Ini berlaku ya dalam masyarakat kita tuan-tuan. Jadi bukan semua ustaz-ustaz yang menawarkan rawatan Islam, yang didakwa sebagai rawatan Islam, bukan semua betul. Ada di celah-celah itu yang salah kerana mereka terlibat dengan unsur-unsur setan dan jin. Perubatan mereka ada juga unsur-unsur sihir. Ini yang kita takut tuan-tuan. Kita sangat takut. Maksud saya ya, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita cermat. Tengok betul, kenali betul. Betul tak perubatan dia. Selain daripada itu, mereka yang mengaku sebagai perawat-perawat Islam ni ada menjual minyak-minyak ya, bahan-bahan yang dianggap boleh menjadi pelindung diri daripada penyakit. Macam-macam minyak. Saya tak boleh nak sebutlah, nanti orang saman saya. Sekarang zaman saman. Macam-macam minyak dibuat, diiklankan. Dan ramai orang beli. Sedangkan minyak-minyak itu mungkin mengandungi unsur-unsur sihir. Jadi saya nasihatkan janganlah beli bahan-bahan seperti ini. Walaupun nampaknya ustaz, belum tentu tuan-tuan. Jadi hendaklah kita cermat, kita tanya betul-betul. Kerana pusat-pusat rawatan Islam ni ditumbuh di mana-mana. Kemudian kita pula, kita lebih tertarik hati dengan rawatan-rawatan yang menawarkan kesembuhan yang hebat, yang cepat, yang macam magic.